Disposable. Tak sempat nak buat. Saya pun tak sempat nak tolong apa-apa pun. Kenapa? Pasal Joffrey ke? Macam dapat cerita pasal Joffrey. Apa pandangan kamu terhadap Joffrey? Joffrey. Dia okey. Awak tahu tak yang dia ada niat yang tak baik terhadap Nadia? Apa niat awak terhadap Nadia? Sebenarnya pakcik, terus terang saya cakap, daripada hati saya yang ikhlas, suci, murni ni, saya rasa Nadia tu. Pak Nan? Assalamualaikum bang. Salam. Burger special bang. Nak burger jantan ke burger betina? Kalau burger special jantan dia pakai 2 biji. Kalau betina dia pakai sebiji. Tapi kalau confused tak pakai apa? Yang mana bang? Jantan betina. Betina je lah senang. Alright bang, lah ni kat sampai. Hey, you. Apa ni? Tengok ni burger ni macam ni. Apa? Tengok hitam rentung macam ni macam mana nak bekerja ni? Adik cakap elok. Tadi kata burger bawah garing. Lepas tu lah colour keluar macam ni. Kalau lah macam ni, garing macam ni, macam mana nak makan macam burger Afrika dah tu? Tengoklah sikit. Tahu lah nak garing kena buat macam Afrika. Dah. Saya tak nak bayar dah. Alah ni semua alasan. Alah ni semua alasan lah. Ni, Bobby, kamu relax. Sorry dek minta maaf banyak-banyak Sekarang ni adik pergi duduk. Ayah adik semua, kawan-kawan adik semua abang belanja Malam ni free abang belanja. You okey, dia tahu. Macam marah kat saya lagi kau macam. Bobby, aku nak pergi marah dengan kau buat apa? Kamu dengan Nan tu daripada tak ada bulu sampai berbulu dah. Ha? Dah lah. Bukan gini cara kamu nak berniaga. Kamu tahu tak? Itu macam mana macam? Kau dengar sini, biar aku turun sikit ilmu aku pada hang. Dengar. Walau berbagai musuh yang datang, hadapinya dengan tenang. Faham? Faham. Kau buat apa kat sini? Saya ada perkara penting nak bagi tahu ni. Tapi Tak apa. Kalau macam tu Papa masuk dalam dulu. Tak apa. Papa duduk sini. Kalau Papa, bagi tahu kat depan saya dengan Papa saya. Apa dia? Tapi Cik Nadia kan Tak ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa balik. Adik tadi saya nampak Joffrey. Dia keluar dengan perempuan lain. Bukan sekretari dia tu tau. Tapi perempuan lain yang cantik, tinggi. Terima kasih banyak-banyak lah Nan ya. Depan ni jangan campur urusan saya lagi. Tu semua tak kena dengan awak. Boleh balik tak? Okey. Pakcik minta diri dulu. Tak apa, saya keluar sendiri. Tak payah hantar. Bapa ni sebab Papa layan sangat budak tu. Papa layan budak tu sebab Papa masih anggap dia sebagai manusia yang masih ada perasaan. Apa maksud Papa? Masa Joffrey tak ada dulu, kamu guna Adnan ke sana kemari. Tapi bila Joffrey dah datang balik, kau ketepikan dia. Tak baik buat orang macam tu. Jadi maksud Papa nak dia layan budak tu? Bukan macam tu. Tapi Papa ada perkara penting yang nak cakap dengan kamu pasal Joffrey. Thank you. Bye-bye. Confirm lah bos saya tak takut. Tapi saya yang takut. Bawa tu.
Aku yang nak terjatuh geli, Pak.